Buli ni bukan benda kecil. Sebab ramai yang ingatkan buli ni benda gurauan, benda remeh. Yang mana sebenarnya gurauan ini, daripada ejek-ejek, daripada pukul-pukul sikit, lama-lama sebenarnya boleh jadi kes jenayah berat dan boleh menyebabkan kematian sebenarnya. Seismik Podcast. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Seismik Podcast. Dan saya Zaidi Aziz. Saya Syah Hamdan. Saya Syah Hamdan. Syah, hari ni untuk Seismik Podcast, topik kita adalah sedikit orang kata berat. Serius. Yes, Dan berat. Betul. Yeah, betul. Dan topik ini tengah hangat diperkatakan di media sekarang ni, iaitu bully. Ya. Dan hari ni kita nak berbicara tentang apa itu bully dan sejauh mana bully ni membawa kesan yang sangat berat, kan? Betul. Bully ni sebenarnya dalam wujud. Memang dalam wujud. Betul. Okay. Dia dulu mungkin fizikal, sekarang dah berubah sikit kepada cyberbully sebab kita more to digital. Tapi macam-macam jenis bully ni boleh tak kalau kita kenakan tindakan? Betul. Dan to what point sesuatu itu dianggap bully. Kalau dulu zaman-zaman tiadanya social media, contohnya bully ni berlaku di sekolah. Betul. Orang kata dipukul, diejek, ditendang dan sebagainya, itu consider bully. Betul. Dan boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa, kepada cikgu-cikgu, mak ayah dan sebagainya. Tapi dengan adanya digital media sekarang, kelakuan bully itu juga boleh dilakukan dalam media sosial. Dan itu yang kita nak. Menggunakan fake account, menggunakan account yang kita tak kenali dan kita guna yang tak ada account gambar. Yang tak ada gambar, yang bukan gambar kita, muka gambar orang lain, Shah Rukh Khan, dan bully kita di social media. Betul. Saya ada pengalaman itu. Awak Pernah ada pengalaman ada? itu? Oh, tidak ada pernah di media sosial. Awak pernah dibuli? Saya pernah dibuli. Tapi disebabkan itu kita menjemput seseorang yang sangat-sangat saya rasa kagum lah. Yang sangat kita kagumi, dan juga seorang yang orang kata orang yang tepat untuk kita bertanyakan tentang kes bully ini dan dari sudut Akta Undang-Undang Malaysia. Betul? Dan bersama kami sekarang adalah merupakan Tuan Irwan Sumadi yang merupakan seorang peguam jenayah yang telah beramal selama 10 tahun. Apa khabar Tuan? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih jemput. So Tuan Irwan, ramai orang fikir kalau bully ni mesti ada lebam kat fizikal ke apa kan. Tapi sebenarnya dia lagi luas lagi kan. Betul tak? Betul. Sebenarnya, dan kita pun tak tahu kan sebenarnya bagaimana perkataan bully itu ditakrifkan. Apakah definition sebenar bully itu sendiri dari sudut undang-undang? Okey, dalam undang-undang kita sebenarnya bully ni tidak ditakrifkan secara literal. Tetapi undang-undang kita melihat kepada kesalahan perbuatan itu sendiri, yang kita boleh panggil sebagai akta serius lah. Apa kesalahan tu? Jadi baru-baru ini Julai 2025 kita ada satu pindaan ada Akta Kadun Keseksaan, iaitu di bawah seksyen 507B hingga 507G. Mana seksyen-seksyen ini sebenarnya secara tidak langsung untuk menangani isu kes bully ini. Jadi contoh, kita ada ugutan, hinaan, cercaan, sampai buat orang rasa takut, rasa tertekan. Itu satu kesalahan. Sama ada secara lisan ke ataupun secara, maksudnya secara online ke. Jadi dan dalam 507B hingga 507G itu juga, kalau kita sebarkan maklumat peribadi tanpa izin ataupun kita panggil doxing, itu juga boleh dituduh di bawah seksyen 507B hingga 507G ini. Jadi apa yang saya nak katakan di sini adalah undang-undang kita yang ada sekarang lebih fokus kepada kesalahan itu, perbuatan itu. Dia tidak melabelkan bully. Tidak. Dia perbuatan apa yang dilakukan, kesan dan kesan kemudaratan kepada mangsa lah. Jadi sama ada kepada badan, minda, reputation, harta atau psikologi, dan kita bukan label pada bully itu semata-mata. Faham. Okay, aku macam nak bagi sedikit gambaran dekat sesiapa yang tengah tengok podcast kita ni sekarang. Kita nak bagi a real case yang pernah jadi headline dalam kita punya beberapa media industri sekarang. Antaranya yang mana, Zaidi? Antara yang menjadi headline ni, salah satu, ingat tak kalau tahun 2017 ada seorang pelajar UPNM iaitu arwah Zulfarhan Osman, yang mana dia ni arwah dipukul, lepas tu dibuli, dan paling teruk dia disetrika hingga menyebabkan kematian. Dan pada 28 Februari baru-baru ni, tahun ini, 6 bekas penuntut UPNM terlepas daripada hukuman mati dan penjara 18 tahun kekal. Dan bagaimana kalau Tuan Irwan sendiri melihat pada kes Zulfarhan ni? Kalau kita tengok kes arwah Zulfarhan ni
contoh paling jelas macam mana bully ni boleh jadi tragedi. Jadi arwah dibuli, dicederakan dengan streka, akhirnya meninggal dunia. Kes ni naik sampai ke Mahkamah Persekutuan. Pertamanya di awalnya dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, itu menyebabkan kematian dengan niat, bunuh dengan niat lah. Tapi di akhirnya Mahkamah Persekutuan sabitkan atas kesalahan sebab kematian tanpa niat, iaitu 304A Kanun Keseksaan, dan akhirnya dijatuhkan hukuman 18 tahun penjara. Hakim kata pendakwaan gagal untuk membuktikan kes beyond reasonable doubt lah, yang ada niat untuk membunuh. Disebabkan itu dapat 18 tahun. Tapi sebenarnya saya bukan nak ceritakan hukuman. Message yang jelas di dalam kes ini adalah bully ni bukan benda kecil. Betul. Sebab ramai yang ingatkan bully ni benda gurauan, benda remeh. Yang mana sebenarnya gurauan ini daripada ejek-ejek, daripada pukul-pukul sikit, lama-lama sebenarnya boleh jadi kes jenayah berat. Dan boleh menyebabkan kematian sebenarnya. Mungkin bukan pembuli tu, tapi yang dibuli tu jadi dendam dan jadi kes berlarutan balik. Maknanya ada kes juga yang dulu dia dibuli. Lepas tu bila dia dah membesar, contohnya kat sekolah, dulu waktu junior dia kena bully. Lepas tu bila jadi sini dia bully balik. Ya, dia bully balik sebab dendam ataupun trauma yang dia tak boleh nak lepaskan. So bila dia ada kekuatan untuk lepaskan, dia lepaskan kepada orang lain. Dia buat balik apa yang orang buat kat dia. Ada kes macam tu juga kat K-drama. Okay Syah, tapi ingat tak ada baru-baru ni juga ada satu kes viral kat TikTok tu? Ada tak? Yang ada budak sekolah menengah kena pukul ramai-ramai tu kan? Betul, dalam tandas asrama. Ya, dalam lepas tu video dia tersebar, netizen pula kecoh, tapi ramai lupa itu sebenarnya dah cukup untuk kenakan tindakan undang-undang. Betul tak Tuan Irwan? Ya, betul. Sebenarnya kalau ada rakaman macam tu, dia boleh jadi bukti lah. Okay, sama ada nak buat laporan ataupun dipertuduhkan di mana atas apa-apa pertuduhan lah. Tapi dalam masa yang sama, netizen kita lah kat luar sana kena ingat, walau macam mana marah ke, geram ke dengan budak-budak pembuli ni, identiti budak-budak yang terlibat, sama ada pelaku ataupun mangsa, sebenarnya masih dilindungi undang-undang. Tidak boleh disebarkan wajah mereka. Sebab dalam Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak, identiti kanak-kanak yang terlibat dalam mana-mana kes tidak boleh didedahkan. Jadi even media pun sebenarnya ada batas bila melaporkan kes sebegini. Dan sebenarnya kan pasal bully ni kan, Syah, kalau kita tengok, kita selalu cakap pasal bully ni berkenaan dengan budak-budak sekolah, mungkin duduk asrama dan sebagainya. Tapi betul tak kalau Tuan Irwan saya katakan yang bully ni sebenarnya dia dekat dalam workplace pun boleh berlaku. Itu saya setuju dalam sangat. Office pun boleh berlaku. Yang tu sorry ya Tuan Irwan, saya sebenarnya banyak kena bully dekat tempat kerja sebenarnya. Dan pembuli tegar tu adalah yang duduk sebelah saya lah. Jadi ini adalah statement yang tidak berasal. Saya boleh hantar Tuan Irwan untuk menjatuhkan hukuman. Saya boleh appoint Tuan Irwan jadi peguam saya untuk melawan balik faktanya. Saya kena appoint jadi peguam bela. Okay, tapi betul logiknya dekat workplace sangat-sangat tempat yang senang dibuli. Bukan dibuli secara fizikal, tapi sexual harassment juga. Itu boleh consider bully. Tapi kalau sexual harassment mungkin aktanya berbeza kan. Tapi kalau bully kat workplace ni, ada orang kata kalau macam contohnya lah, let's say senior bagi kerja dekat junior-junior sampai burn out, ataupun mungkin buat salah kena herdik depan orang ramai, ataupun kena ejek, panggil nama, apa semua kan. Itu boleh dikonsider sebagai bully. Dan bagaimana pula dia punya apa? Section akta yang dari segi undang-undang macam mana pula? Workplace bullying ni memang serius sebenarnya dan berlaku di mana-mana saja, kat mana hospital, kat mana-mana. Okay, rasanya dah faham. Bully ni bukan fizikal je, bukan pukul itu bully. Kita ejek, kita herdik, kita bagi tekanan berulang, yang mana boleh membuatkan mangsa itu rasa tekanan, rasa emotional distress. Jadi mangsa ni sebenarnya boleh kumpul bukti. Okay, sama ada rakaman video ataupun mungkin WhatsApp, kan boleh share WhatsApp kan apa dan sebagainya, dan boleh ambil tindakan undang-undang secara civil. Kita boleh tindakan undang-undang secara civil. Itu yang civil. Kalau jenayah pula boleh buat laporan polis kepada maksudnya buat laporan polis lah. Buat laporan yang mengatakan dibuli. Dan sebab kita ada baru tadi 507B hingga 507G Kanun Keseksaan, yang mana ada di situ boleh, kalau bukti cukup, pesalah-pesalah ini boleh dituduh. Dikenakan hukuman lah.
Kalau sekiranya hingga menyebabkan kita mengalami masalah mental dan sebagainya, dan bila kita terpaksa mendapatkan rawatan oleh pakar, itu sebenarnya kerugian itu, maksudnya kos apa semua tu kita boleh claim balik melalui saman secara civil. Okey, faham. Dan untuk pembuktian pula, mungkin Syah sendiri boleh dapatkan kawan-kawan yang boleh menyokong keterangan Syah yang telah orang cakap calling names lah kan, diejek. Yeah. Bila kita cakap pasal bully ni tadi kan, dia sebenarnya banyak akta-akta kanun keseksaan yang kadang-kadang kita baca pun kita tak berapa faham. Dan sebenarnya ada banyak, macam kata tadi kan, bila kata mungkin yang berkenaan dengan anggota badan lain, dia punya charge dia. Kalau ejekan lain pula. Boleh tak kalau Tuan Irwan cerita sedikit antara orang kata section yang mana selalu terpakai bila melibatkan kes bully ni? Baik, untuk perkongsian. Pertama, contoh menyebabkan kecederaan under section 323 kanun keseksaan. Kalau kecederaan parah pula, kita lain sikit, 325 kanun keseksaan. Banyak nombor kena hafal. Kalau menyebabkan kematian, kes bunuh, 302 kanun keseksaan. Dan kita sebenarnya ada akta komunikasi dan multimedia, iaitu section 233. Itu melibatkan cyberbullying lah. Boleh 233. 233. Saya akan ingat itu, Tuan Irwan. 11 Julai 2025, macam tadi saya cakap, kita ada satu section baru dipinda, iaitu 507B hingga 507G doxing tadi. Ya, doxing, ugutan, penghinaan, yang mana secara average-nya boleh, hukuman tu boleh sampai penjara 3 tahun atau denda. Dan yang saya kongsikan, dalam 507D subsection 2, kalau maksudnya pembuli punya provocation menyebabkan seseorang itu cuba untuk membunuh diri ataupun telah membunuh diri, itu boleh dihukum sampai 10 tahun penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Tapi bagaimana kita nak mengetahui apakah prosesnya kan, bila kita cakap pasal contoh yang terbaru ni lah, bila kita dapat tahu kes ni, tak ada soalan ya, saya tambah ni salah, macam kita tahu sekarang ni tengah kecoh dengan orang kata kes arwah adik Zahra Khairina kan, yang mana berlaku di Sabah, dan rakyat Malaysia digemparkan dengan kematian yang pada waktu 3 pagi dijumpai dekat longkang berhampiran dengan hostel dan sebagainya. Ramai yang kata dibuli dan sebagainya, dan akhirnya telah tertuduhnya beberapa orang pelajar yang terlibat dengan kematian arwah Zahra Khairina ni kan. Tapi saya nak faham bagaimana kata proses penghakiman ataupun proses undang-undang itu dijalankan, sebab pada awalnya kata spekulasi, macam-macam spekulasi dikeluarkan. Jadi bagaimana kalau Tuan Irwan boleh terangkan orang kata secara ringkas bagaimana kita punya authorities ni menjalankan kajian, dan bagaimana undang-undang juga terlibat dalam kes Zahra Khairina ni. Baik, kena faham, dalam negara kita, mana-mana kes jenayah dia sebenarnya bermula daripada laporan polis. Sama ada laporan polis daripada mangsa ataupun keluarga mangsa ataupun saksi kejadian. Dan daripada adanya laporan polis ini, seorang pegawai penyiasat akan diassign untuk siasat kes tersebut. Jadi dalam masa itu, pegawai penyiasat akan mengumpulkan bukti-bukti siasat perkara yang sepatutnya sekiranya terdapat jenayah ataupun terdapatnya suspek akan ditangkap, akan dibuat keterangan dan sebagainya. Dan sekiranya semua siasatan itu lengkap, barulah kita panggil IP, investigation paper, kata siasatan ini dibawa ke Jabatan Peguam Negara. Dan Jabatan Peguam Negara akan decide sama ada ingin menuduh apa section lah, apa pertuduhan, bergantung kepada fakta kes. Kemudian selepas itu, bila ada arahan untuk tuduh suspek tersebut akan dibawa ke mahkamah, bergantung kepada mahkamah mana, kesalahan apa, dan daripada itulah, bila sudah dituduh, dibacakan pertuduhan, barulah jadi tertuduh. Dan bila tertuduh tu ada 2 pilihan, sama ada ingin mengaku bersalah atau pohon untuk dibicarakan. Jadi kalau pohon dibicarakan, itulah akan mengambil proses yang panjang lah. Pohon dibicarakan untuk membela diri lah. Untuk membela diri. Betul, jadi kalau setiap kali dia pergi mahkamah, dia cakap pohon dibicarakan. Tak lah. Tidak, dia akan pada pertama saja, sebutan pertama, kita panggil sebutan tarikh pertama tu. Sebutan pertama tu untuk tuduh, dan akan ditanyakanlah mengaku salah ataupun tidak. Kalau tidak mengaku, kita akan ambil tarikh baru untuk persediaan dokumen dan sebagainya lah. Dan kebiasaannya secara general lebih kurang 1 tahun
baru akan bermula perbicaraan tersebut. Lebih kurang. Tahun. Boleh jadi Lamanya. cepat, boleh jadi lambat. So bila perbicaraan berlaku, first kali adalah kes pendakwaan. Dan maksudnya kes pendakwaan ni, pendakwaan akan panggillah semua saksi-saksi pendakwaan untuk membuktikan kes. Dan selepas itu di akhirnya, kalau ada prima facie kita panggil, maksudnya kalau ada kes, hakim rasa benda itu ada kes, barulah tertuduh ini dipanggil membela diri. Ini kalau atas 18 tahun lah. Kalau bawah 18 tahun kita panggil pesalah kanak-kanak. Pesalah kanak-kanak. Dan selepas pembelaan boleh panggil saksi mereka sendiri, dan kemudian barulah selepas hujahan dan sebagainya, barulah hakim akan menentukan sama ada tertuduh ini atau pesalah kanak-kanak ini disabitkan atas kesalahan ataupun tidak. Ada beza tak pesalah kanak-kanak dengan mereka yang dah 18 tahun ke atas ni dari segi bukan hukuman satu, dan juga dari segi apabila dibicarakan di kandang di dalam mahkamah itu. Kalau biasanya kalau tertuduh, maksudnya yang dewasa, bukan kanak-kanak, mahkamahnya kita panggil mahkamah terbuka. Maksudnya sesiapa saja boleh masuk kecuali high profile case. Itu lain lah. Tapi kalau in general boleh semua orang. Tetapi kalau mahkamah yang melibatkan kanak-kanak ni, kita akan memang mahkamah bagi kanak-kanak lah. Mahkamah bagi kanak-kanak memang even media tak boleh masuk. Orang lain hanya pihak-pihak yang berkaitan terlibat dalam kes tersebut saja boleh masuk di dalam perbicaraan tersebut. Faham. Dan tak maksud, satu lagi soalan. Ketika dibicarakan tu, adakah mereka yang akan bercakap dengan ataupun hakim? Ada peguam yang dilantik. Peguam memang akan dilantik lah. Peguam akan dilantik, tetapi tertuduh ini dia kalau semasa pembelaan mereka akan bercakap lah. Boleh bercakap. Dan kalau dia melibatkan kanak-kanak yang kita rasa macam budak tu tak mampu lagi bercakap, contoh 5 tahun, 6 tahun ataupun below kan. Jadi ini kita panggil child witness lah, saksi kanak-kanak. Sebab bila dia akan jadi saksi dan juga tertuduh ataupun pesalah kanak-kanak. Ini melibatkan kita panggil in camera. Maksudnya bila ada saksi, dia akan saksi terhalang. Dia di bilik lain. Yang menyoal itu tidak boleh melihat sesiapa yang disoal itu. So maksudnya ada in camera lah. So ada prosedur yang berlainan. Ada prosedur yang berbeza. Dia mengikut akta keterangan kanak-kanak juga. So dia berbeza. Baik. So mahkamah kita cukup melindungi kanak-kanak, tak kisah dia pelaku ataupun mangsa. Betul. Dari tadi kita cakap pasal pembuli dan dibuli, tapi saya nak tekankan sedikit Tuan Irwan yang kepada mangsa buli. Apakah langkah pertama sekali yang perlu mangsa buli ini buat? Baik. Kalau anda masih di bawah jagaan ibu bapa, maksudnya bawah umur, terus beranikan diri, ceritakan pada parents ataupun kepada orang yang kita percaya, orang yang kita rapat. Pertama, jangan diam. Kumpul semua bukti yang ada, simpan, mesej ke, rakaman, gambar, ataupun kita boleh dapatkan saksi yang mana boleh menyokong keterangan kita. Tapi kalau dah sampai tahap serius, contoh ada kecederaan dan sebagainya, cepat-cepat ataupun ancaman keselamatan, buat laporan polis. Dan juga jangan lupa dapatkan rawatan di hospital untuk dapatkan laporan perubatan. Yang penting, jangan pernah rasa malu. Sebab buli tu salah pelaku, bukan salah mangsa. Dan ingat, undang-undang ada untuk kita. Betul. Dan sebagai seorang saksi pun, kita sebenarnya kalau seorang saksi tu tak perlu buat tak ambil tahu. Jangan buat tak tahu sahaja. Dia kata, apa orang kata, jangan berdiam sahaja, bantulah mangsa ni kan. Tapi kan Tuan Irwan, saya nak faham bagaimana besarnya impact kata saksi ni, dan bagaimana dia boleh memberi sumbangan kepada kes-kes buli ni. Pertama, saya nak ingatkan, kalau kita menyaksikan apa-apa jenis buli ni, kita jangan diam. Sebab satu laporan, satu rakaman, satu suara boleh jadi beza kepada mangsa itu terus menderita, atau pesalah itu, pelaku pembuli ini dibawa ke muka pengadilan. Jadi sebenarnya saksi ni penting. Kenapa? Untuk mensabitkan seseorang atas kesalahan, kena ada keterangan yang menyokong juga. Jadi kalau tak ada keterangan, agak susah untuk membuktikan kes pendakwaan. Sebab tu mungkin akan ambil masa yang lama berjalan kes tu kan. Jadi bila ada saksi, itu akan menguatkan lagi kes pendakwaan. I see. So paling penting sekali, kita kena break the cycle. Jangan dah jadi baru kita nak act. Kita kena prevent. Betul. Before benda tu berlaku. Okay, contoh kalau macam ni lah kan Tuan Irwan. Ibu bapa dapat tahu anak dia kena bully dekat sekolah. Apa benda pertama sekali yang dia boleh buat untuk anak dia? Pertama,
kita kena tenang dulu. Baru kita boleh tenangkan anak. Kemudian buatkan dia bertenang untuk dia ceritakan apa yang terjadi. Catat everything in detail. Apa yang berlaku, siapa, bila, di mana dan bagaimana. Kemudian lihat kepada kecederaan. Tengok ada tak kecederaan. Kalau ada kecederaan, bawa pergi hospital. Dan kalau benda itu betul-betul serius, boleh terus sebenarnya pergi buat laporan polis. Kalau tidak serius, masih boleh bincang, boleh pergi dulu ke sekolah, buat surat rasmi. Pastikan apa sahaja yang kita buat recorded in writing. Jadi in case kalau benda itu kita bawa ke mahkamah, kita ada bukti. Ya. So parents juga ada hak tak untuk tuntut pihak sekolah untuk ambil tindakan ke atas pihak sekolah? Ya, ada. Mengikut garis panduan KPM, sekolah ini sebenarnya ada tanggungjawab untuk melindungi murid. Sebab di dalam sekolah, sekolah dan cikgu sebagai penjaga. Jadi apa-apa yang berlaku itu tanggungjawab mereka. Dipertanggungjawabkan. Ya, sebab kalau tidak kita boleh cakap mereka cuai. Jadi kalau mereka gagal untuk bertindak, ibu bapa bolehlah sebenarnya buat laporan rasmi ke kementerian. Maksudnya bukan setakat ibu bapa boleh komplain dekat sekolah je, tapi ada saluran undang-undang yang sah jugalah untuk mereka laporkan segala kejadian dekat dalam sekolah tu, betul? Ya, betul. Parents ada hak sebenarnya. Dan sebenarnya parents boleh saman pihak sekolah dan yang terlibat. Tapi bukan saman sebab buli, kena ingat. Saman cuai. Betul. Saman disebabkan kecuaian sekolah. Macam saya cakap tadi, sekolah, guru ada tanggungjawab sebagai penjaga. Jadi kita, sekolah ini kena pastikan persekitaran selamat, murid ini diawasi, bahaya dapat dielakkan, risiko buli itu dapat dikurangkan. Ya, jadi contohnya pada 2024 di Sekolah Pantai Timur. Okey, Mahkamah Persekutuan telah memberikan seorang mangsa, iaitu seorang murid yang kehilangan pendengaran telinga kanan disebabkan buli, dapat ganti rugi lebih kurang RM600,000. Yang mana di situ ibu bapa telah menyaman pelaku, guru, penolong kanan HAM, sekolah, kementerian dan juga kerajaan. Ni semua kira dependent. Mereka semua ini adalah bertanggungjawab secara vicarious, kita panggil. Kalau kerajaan tu bermakna Kementerian Pendidikan. Ya, betul. Dan kerajaan Malaysia dan sebenarnya. Kerajaan, betul. Okey, baik. Paling atas lah. Aku rasa Syah, info ni mungkin ramai yang tak tahu kan, yang sebenarnya mereka ni boleh saman sekolah dan even boleh tuntut segalanya kan daripada kerajaan sendiri kan. Dan ini kita boleh buat another article, entah tak ada artikel before. Tahun bila tadi Tuan Imran? 2024. 2024. Okay. Tapi itulah sebab saya rasa ini langkah yang orang kena ambil, ibu bapa kena ambil, sebab banyak sekolah yang boleh berlaku buli, banyak sekolah senyap. Tak nak nama. Rasa tak, ya betul. Majoritinya tak nak nama sekolah tu tercalar sebenarnya. Diorang nak jaga nama. Tapi at the same time, kita kena, bagi saya lah kan, kena ambil langkah proaktif untuk avoid that thing to be happen. Tapi bagusnya bila Tuan Irwan ceritakan tadi, ibu bapa yang menonton video ni pun, diorang dah faham apa langkah yang perlu ambil. Sebab benda buli ni tidak semua orang lalui kan. Jadi mana tahu anak masa sekolah rendah elok je berkawan, tiba-tiba sekolah menengah kena buli pula. Kadang-kadang ibu bapa pun tidak ada pengetahuan ni. So benda info yang menarik dan info yang bagus untuk semua ambil tahulah. So tadi macam saya tanya mangsa buli, tapi nak tahu jugalah kalau macam dia tu pembuli, adakah dia ada hak juga untuk bela diri, Tuan Irwan? Hak pembuli. Hak pembuli lah. Contoh macam, ya tadi masa buli mesti ada hak-hak dia. Tapi kalau dia pembuli, apa yang dia boleh buat untuk backup diri dia pula? Baik, apa yang kita kena faham, undang-undang dicipta untuk semua. Kepada kononnya pembuli ataupun mangsa. Jadi yang dituduh ini juga ada hak untuk dibicarakan dengan adil. Ada hak untuk dibela diri. Jadi, apa-apa kesalahan, pendakwaan kena buktikan yang pelaku ini bersalah. Jadinya mereka tak terus dianggap bersalah lah. Mereka masih ada peluang untuk bela diri mereka sendiri walaupun mereka adalah pembuli. Ya, betul. Pernah dengar kan prinsip innocent until proven guilty. Jadi tugas mahkamah untuk tentukanlah sama ada pelaku ataupun tertuduh ataupun pesalah kanak-kanak ni salah ataupun tidak. Jadi untuk pesalah kanak-kanak, hukuman lebih biasanya kepada pemulihan. Sebagai contoh, tak masuk penjara tetapi masuk sekolah Henry Gurney. Ya.
Maknanya seperti apa yang Tuan Iwan cakap tadi, walaupun pembuli itu merupakan seorang pembuli dan benar dia membuli, dia masih ada hak untuk membela diri kan. Dan tidak boleh dijatuhkan hukuman sesuka hatilah. Maksudnya kena banyak lalui proses undang-undang yang adil untuk bagi hak yang adil kepada mangsa buli dan juga pembuli. Yes, tapi kan kita nak bercakap mungkin soalan tambahan sedikit lah kan. Berbeza dengan dulu yang mana kes buli dilakukan dalam sekolah ke asrama ke tidak tersebar luas. Sebab tak ada digital media sekarang macam kita kan. Jadi ada satu video, contohlah kita ambil video yang Syah cakap tadi kan. Contohnya tersebar seorang pelajar ni dipukul beramai-ramai dalam tandas. Dan apa pula akta ataupun apa pula hukuman diberikan sekiranya niat video itu diupload untuk mempersendakan yang dibuli tadi. Adakah sama juga? Okay, first kena faham di bawah section akta kanak-kanak, kalau ini berlaku video kanak-kanak lah, di section 15 akta kanak-kanak kita tidak boleh mendedakan sebarang identiti kanak-kanak. Jadi kalau sabit kesalahan mereka boleh dipenjara ataupun didenda. Walaupun yang sebar tu pun bawah kanak-kanak. Sebab itu menyebarkan identiti. Walaupun dia pun kanak-kanak juga. Kalau kanak-kanak juga dia macam saya cakap tadi, dia bukan penjara, dia more kepada towards pemulihan lah. Kemungkinan sekolah Henry Gurney. Bergantung kepada kesalahan dan bergantung kepada hukuman yang boleh dijatuhkan lah. Tapi let's say tadi kita tahu kan bila berkenaan dengan kanak-kanak tidak boleh dedahkan identiti mereka. Tapi let's say lah kalau ibu bapa kepada yang dibuli ni pun upload juga gambar-gambar, adakah ada perbezaan dekat situ ataupun sama saja dia punya akta dikenakan? Okay, berdasarkan section 15 akta kanak-kanak, sesiapa sahaja sebenarnya tidak boleh mendedahkan apa-apa identiti pesalah, pesalah, pelaku buli itu. Jadi saya nak ingatkan yang di luar sana sebagai parents ataupun sebagai netizen, kita jangan semena-mena sesuka hati walaupun geram macam mana sekalipun upload apa-apa gambar ataupun video kanak-kanak ini. Sebab kita boleh dituduh di bawah section 15 akta kanak-kanak yang mana boleh dipenjara dan didenda ataupun kedua-duanya sekali. Satu lagi soalan. Kalau sekiranya mangsa sendiri mungkin dia segeram, dia kena buli kan, dia sendiri upload gambar-gambar kawan-kawan pembuli dia ni, dia kata inilah orang yang membuli-buli aku sampai aku masuk hospital something. Bagaimana pula Tuan Imran? Sama juga sebenarnya sebab ia melibatkan kanak-kanak. Tapi itu bergantung juga kepada bodi bicara Jabatan Peguam Negara. Sebab di Malaysia yang mempunyai kuasa untuk mendakwa adalah Jabatan Peguam Negara. Jadi kalau rasa Jabatan Peguam rasakan ada boleh kesalahan, ada timbang taranya lah. So itu semua bergantung kepada bodi bicara Jabatan Peguam Negara lah. Sebab mendakwa Jabatan Peguam Negara, yang mensabitkan mahkamah. Okey, macam Tuan Irwan cakap tadi itulah kan. Undang-undang ni adil untuk semua, tak kira anda dibuli ataupun anda pembuli. Dan kita sebenarnya hari ni banyak benda kita belajar kan. Dan banyak poin-poin penting juga. Saya harap mungkin perkongsian ini sedikit dapat terangkan, memberi buka mata juga orang kat luar sana. Kenapa buli ni salah dan kenapa buli bukan budaya. Sebab ini kita kena buangkan Syah. Sebab ramai kata benda-benda simple. Okay, contohlah senior ragging junior kat asrama. Alah, aku kena dulu lagi teruk. Contoh kalau ada statement macam tu, let's say lah kalau macam aku duduk asrama kena ragging dengan senior, cerita dengan abang aku contohnya. Dan kita punya budaya ni, alah kau kena macam tu pun dah kecoh, aku dulu lagi teruk. Adakah itu yang perlu kita lakukan? Adakah budaya itu kita kena buang? Yang macam alah ejek nama je, takkan tu pun kau nak ambil arti kan. So macam kita kena hati-hatilah dalam percakapan kita kan. Kita tak tahu bila benda tu akan jadi bully. Tapi tujuan video ni sebenarnya, tujuan kita punya podcast hari ni adalah untuk memberi info kepada mereka yang dibuli ataupun mangsa anak-anak dibuli ke apa, dan juga untuk mereka speak up. Jangan diam. Kalau anak-anak kena bully ke, korang sebagai ibu bapa kena bertindak. Jangan macam tak apalah, nanti kita pindah sekolah lah. No. Korang kena bertindak supaya ada keadilan dalam setiap tindakan yang dibuat. Ya, betul-betul. Sebab Ijtan Syah bukannya ibu apa sahaja. Saya rasa mereka yang dibuli itu sendiri seharusnya kena speak up, tampil ke depan. Seperti Tuan Iwan cakap tadi, jangan malu sebab
anda boleh dilindungi dan anda ada hak anda sendiri sebagai seorang mangsa. Okey, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Tuan Irwan atas perkongsian hari ini. Alhamdulillah banyak info-info yang kita belajar dan harapnya mereka yang menonton ni dapat sesuatu daripada perbincangan kita hari ini. Betul. Jadi kita jumpa lagi dalam next podcast Say No to Bully. Assalamualaikum. Say Speak Podcast.